Susahnya nak pujuk diri. Pernah tak rasa diri sendiri pun susah nak pujuk? Orang lain boleh cakap sabar, jangan sedih, tapi hati sendiri tetap rasa berat. Macam mana nak tenangkan diri bila semua rasa serabut? First, kita kena tahu dulu kenapa susah nak pujuk diri sendiri. First, disebabkan oleh negative self-talk lah. Kajian psikologi dari University of Michigan tunjukkan cara kita bercakap dengan diri sendiri mempengaruhi emosi dan tindakan. Bila kita asyik cakap, aku tak guna, aku tak cukup baik, minda kita percaya dan bertindak ikut emosi negatif. Yang kedua, overthinking. Kita ulang-ulang fikir kesilapan lalu dan benda yang belum terjadi. Akhirnya kita stuck dalam anxiety dan self-doubt. Yang ketiga, emosi yang tak terluah. Bila kita paksa diri move on cepat tanpa acknowledge perasaan, ia boleh menyebabkan lebih banyak stress dan burnout. So, macam mana nak pujuk diri dengan betul? First, gunakan teknik self-compassion by Dr. Christine Neff. First, acknowledge lah. Contoh, aku memang tengah sedih sekarang dan itu normal. Yang kedua, self-kindness. Jangan kritik diri tapi beri kata-kata sokongan. Aku buat yang terbaik, aku layak rasa tenang. Yang ketiga, common humanity. Ingat, semua orang buat silap dan struggle. Kita bukan keseorangan dalam rasa ini. Tukar self-talk dengan teknik third person perspective, iaitu daripada cakap aku lemah, tukar kepada kalau kawan aku rasa macam ni, apa aku akan cakap dekat dia. Kajian dari University of California tunjukkan bila kita cakap dengan diri dalam third person, kita lebih rasional dan tenang. Seterusnya, buat safe space untuk diri sendiri. Jangan biarkan kepala penuh dengan fikiran negatif. Cari aktiviti yang boleh bantu regulate emosi seperti journaling, deep breathing atau berjalan tanpa gangguan telefon. Pernah tak rasa diri sendiri pun susah nak pujuk? Komennya kalau pernah dan kita sama-sama belajar untuk lebih sayang diri sendiri.